kalau nak surprisekan husband, ambil MPV yang ni. Confirm suka dia. Confirm suka. Okey, kereta apa abang akak? Jom tunjuk. Spek ni susah nak dapat. Setahun ni first unit je dapat. Toyota Noah SI-GR. Kalau abang beli pakai ni, confirm senyum. Kalau akak belikan untuk husband, untuk family, belanja dia, confirm senyum. Saya Kak Jo. Jom kita tengok. Okay, unit yang Jo nak tunjuk hari ni ialah tahun 2021. Apakah? Grade 4.5B dengan mileage 25,200. Jadi macam biasa, Jo akan review kereta ni, tunjuk condition bahagian luar dia, mileage dia, dan lepas tu kita akan kira bulanan dia dengan harga on the road siap-siap. Okey, jom kita tengok. So yang ni untuk Noah GR, bahagian depan dia lain lah. Berbeza dengan Noah yang biasa. Okey, bumper dia lain. Ni semua bumper GR. Grill GR. Kita tengok. Ada emblem GR, siap dengan daylight daripada GR lagi. Okey. Dan untuk rim dia pula datang dengan rim 18 inci. Rim GR juga apa kak? Okey. Kaliper putih, tema GR. Dekat sini pun ada jugalah emblem GR. Alright. Kita tengok sikit bahagian belakang dia pula. So yang ni design bahagian belakang dia. Rim pula. Bumper belakang GR. Dia lain lah daripada rim Noah biasa. Okey, lebih sporty. Lepas tu muffler dia pun lain abang kak. Saya tunjukkan. Muffler dia lain, bunyi pun lain. Bunyi pun lain. Okey. Dan yang ni rim. Okey, sepatutnya dia datang dengan rim macam ni. Tapi bila sampai tu dia ada cala sikit, jadi dia orang buka rim, dia orang hantar pergi touch up bagi cantik-cantik. Okey. Ni condition luar dia memang cantik sebab dia grade 4.5. Jadi tak banyak yang perlu dibuat. Lepas Jo check tadi pun ada yang ni je. Dekat sini. Ni pun bukan pun sebenarnya. Okey. Adalah. Tapi sebelum deliver tu Jo akan check dulu. Okey. So tu bahagian luar dia. Nak tengok pula bahagian dalam dia. So yang ni. Seat GR. Seat lain design dengan Noah yang biasa. Lebih sporty. Lepas tu dia lebih ke dalam. Kita panggil dia design semi bucket apa kak. Kat sini Alcantara. Okey. Ada emblem GR dan bahagian tepi dia leather. Tengok condition dia memang cantik. Tak ada pun koyak ke apa kan. Lepas tu kapet pun kapet GR. Alright. Lepas tu untuk panel pintu dia balut dengan Alcantara juga. Jo tunjuk ciri-ciri dia lah kereta ni. Spek dia apa yang akak dengan abang kalau beli kereta ni dapat yang macam mana dan beza apa dia dengan Noah biasa. Okey. Lepas tu kita tengok sikit. Okey, jap Jo on aircon dulu. Panas weh. Okey, untuk steering dia memang special. Datang dengan steering yang lebih sporty lah, steering GR. Sebab kalau yang biasa dia design biasa je. Yang ni design GR lebih bulat. Kalau tengok kebanyakan design kereta yang spek GR datang dengan steering macam ni. Mahal ni steering ni. Okey. Lepas tu meter dia pun special. Tengok, meter GR. Tu dapat logo GR. Mileage 25,200 km. Nak scrut boleh, nak hantar check dekat workshop pun boleh, nak suruh pomen datang check pun boleh abang akak. Yang ni genuine. Kalau di adjust 1 km je, Jo refund booking abang akak. Okey. Kita tengok sini. Original dah ada reverse camera. Tapi kalau abang akak nak tukar kepada Android player pun boleh. Nanti Jo suggest lah brand-brand ataupun spek yang sesuai. Dan untuk bahagian dashboard kereta ni pun dia balut dengan Alcantara juga bahagian sini. Kalau spek biasa dia bahagian plastik je. Okey. Jom kita tengok bahagian belakang dia pula. Okey. Bahagian belakang kereta ni dia datang dengan satu power door sahaja. Belah ni tak ada power door. Dia datang dengan power door di sebelah kiri. Sebab sebelah kiri turun ni dia tempat berjalan kaki lah. Kalau belah sana turun jalan raya. Okey. So di belah kiri ni dia datang dengan power door. Alright. Jap Jo naikkan sikit kursi dia. Okey. So untuk bahagian belakang, owner je pun dah beli kapet
GR. Dia satu set GR ni. Sebab ada unit yang datang tak ada kapet GR tau, dia kapet biasa sahaja. Yang ni full set kapet GR. Lepas tu seat bahagian belakang pun design GR, half leather Alcantara juga. Pakai tengok condition seat dia. Cantik condition seat unit ni. Yang ni Alcantara kat bahagian tengah. Memang smart lah pakai. Memang cantik. Okey. Lepas tu ada armrest. Condition armrest pun cantik. Overall Joe puas hatilah dengan kereta ni. Bukan saja dia special tapi condition dia pun cantik. 4.5B. Jadi B tu Joe rasa dia kotor. Dia kotor sebab tu jadi B. Nanti kita tengok juga bahagian belakang sebab Joe belum tengok habis lagi kereta ni. Okey. Dan yang best untuk model ni ialah seat dia boleh rapatkan. Kalau abang akak dah lama follow Joe selalu tunjukkan features ni. Ini special feature sebab model yang baru dah tak ada dah. Dia tak boleh nak rapatkan. Dia tegak macam tu je. Okey. Kita tengok sikit bahagian belakang dia. Ni bahagian belakang dia. Condition seat dia pun memang cantik abang akak. Selesa duduk 2 orang, nak duduk 3 orang pun boleh. Kalau orang dewasa duduk naikkan headrest. Kalau budak-budak macam tu pun boleh, just maintain macam tu je. Okey, jom tunjuk sikit bahagian belakang dia. Alright. Kita tengok condition terus bagi kereta ni. Alright. Dan untuk unit ni kalau nak pasang dia punya power boot pun boleh juga. Nanti Joe recommendkan orang aksesoris, supplier yang pandai buat. Sebab untuk kereta ni kalau nak tukar power boot, dia kena tukar sekali lock. Kalau tak, dia tak boleh nak rapat. Okey. Alright, condition bahagian belakang dia. Yang Joe check bahagian sini cantik. Yang kat sini dia ada calar. Tapi yang ni calar pun boleh buat balik. Boleh buat balik. Dan kat sini biasalah ada sikit calar-calar halus. Tapi tak obvious benda tu. Jadi Joe rasa sebabkan yang tak obvious tu, calar-calar halus tu yang jadikan dia grade B. Okey. Dan bahagian bawah dia, abang akan tengok. Ada lagi ruang nak letak barang tu. Sebab cover ni boleh buka. Kalau nak nak travel jauh, memang nak fully utilize semua, buka je cover ni. Buka je cover tu, lagi banyak barang boleh letak. Okey abang akak, dah selesai review kereta, dah tunjuk dah condition dia, spek dia, mileage, grade, semua dah tunjuk dah. Sampai masa Joe nak tunjukkan harga on the road dia untuk kereta ni. Okey, so kereta ni tahun 2021, on the road dia dengan 55% NCD 155,000. Okey. Lepas tu datang sekali dengan on the road tu ialah 6 tahun warranty, unlimited mileage, unlimited claim. Dan untuk warranty ni juga dia open workshop lah. Tak perlu datang balik pada panel. Kalau customer yang duduk luar daripada KL atau Selangor, boleh claim dekat sana dan boleh servis juga dekat luar. Tak perlu datang balik Lembah Kelang ni. Okey? Alright. So, bulanan dia pula macam mana? Bulanan dia 155. Okey. Dan Joe akan kirakan zero deposit dulu. Zero deposit dia bulanan dia jatuh kepada 1732. Okey. Dan kalau ada 10% deposit, 10% deposit, harga dia jatuh kepada bulanan dia 1559. Yang ni dah 10% deposit. Jadi untuk abang akak yang berminat dengan kereta ni, boleh screenshot, hantar dekat Joe cepat-cepat. Okey, sebab Joe perlu check dulu tengok kereta ni masih available lagi ke tak. Sebab Joe tak tahu bila lepas Joe post video, bila akan sampai dekat abang akak untuk video ni. Jadi Joe tak boleh nak janjilah kereta ni masih available untuk masa abang akak contact Joe tu. Yang terbaik ialah contact secepat yang mungkin. Okey, biasa lepas 2-3 bulan dah sold lah kereta ni. Unit-unit yang susah dapat macam ni kan. But who knows, kalau ada rezeki, bagi tahu je Joe. Okey, contact je Joe. Macam biasa, abang akak contact dulu. Nanti kita perlu check dulu kelayakan. Kalau kelayakan okey, dokumen okey, baru Joe akan suruh booking and then we proceed with proses-proses lain lah macam loan dan seterusnya. Okay, so itu saja untuk kereta ni. Macam biasa, I see you guys next video.